Hello guys, selamat petang guys. Petang ni kita pergi pantai dulu ke Kelantan. Kita nak kena Maggi ko, makan Maggi dengan minum air ke pantai. Tenangkan fikiran dulu. Kita jalan-jalan dulu guys. Kita dah sampai dah ke pantai Kemayang ko. Dia punya pantai ni. Ke Kelantan. Okay, jom kita gerak. Kita ke pantai. Tengok pantai dia cantik. Pantai. Okey guys, kita posing pantai dulu. Kita jalan-jalan dulu. Ni kawasan pantai dia. Tapi hari biasa ni mungkin orang tak ada. Kalau hujung minggu rasa ramai orang. Oh, ada tembok di sana. Oh, tu tembok. Kawasan belakang dia. Pantai ni memang tenang. Ya, apa tu, tempat lepak banyak. Lepak banyak. Walaupun ada bot hujung. Bot masuk dia ada tempat masuk dari apa tu, dari laut sana. Tengok bot nelayan. Tempat parking pun luas sini. Tempat parking dia. Oh, memang tenang kawasan. Saya dengan Pejo order Maggi kot tadi. Tapi sebab ni hari biasa orang apa tu tak ramai lah. Saya review sikit dia punya tu. Dia punya tempat duduk. Ni ada orang lepas situ, bot nelayan situ. Bot nelayan baru masuk. Kita pusing, rasa makanan dah sampai dah. Kita tengok, kita makan Maggi. Oh, tempat duduk dia, kedai makan dia ada juga bersusun. Sini satu, sana satu, sini sana. Habis ketenangan, mencari ketenangan. Oh, makan Maggi. Maggi dah makan. Kita makan Maggi sotong. Air kelapa. Oh, telur sotong. Ada telur kan? Telur sotong. Kita makan dulu. Gitu. Sawa telur sotong. Oh, ini 12 tu apa? Telur sotong. Boleh jadi apa kan? Kuat jadi. Saya ni tak cukup. Jadi kena minta air balik. Air masuk ada tu. Masuk dekat. Lagi berapa? Dia makan nasi kuah dulu. Makan Maggi ya.
Ini ada tadi. Dekat kan? Tak mau saya. Tu. Dekat ada kedai dekat. Bambuk ada tu. Kau bakar saya. Kamu kau beli. Sebab dia datang betul. Nak di pantai boleh. Mandi Mana? pantai. Ada? Banyak. Tak mau saya. Melayu. Panas-panas. Jemung. Kalau bawa anak boleh. Ada sotong. Pernah dah tu. Jalan. Nak jalan. Kita makan Maggi. Kak. Few moments later. Okay, kita punya licin dah. Kita jumpa licin dah. Dua cawan. Dah haus lagi. Nak gerak pergi tempat pejo pula. Jom berapa ya? Jom kira sekali ya. Ni. Berapa? Bro. Ayo makan. Okay. Jom kita gerak. Later. Hello guys, selamat petang guys. Sambung balik kita punya perjalanan. Hari ni kita sampai nak tengok patung Buddha yang tinggi tu kat Kelantan, yang atas. Oh, dia punya tinggi patung. Kita nampak dari belakang tu. Itulah patung dia punya. Kita dah sampai kat Kelantan ni. Kita singgah sekejap. Patung dia tinggi. Memang besar dia punya patung. Kita nampak satu-satu. Ni apa ni? Naga. Naga, kura-kura badan. Kita tengok patung tinggi, patung Buddha. Okeylah guys. Sekian sajalah saya punya video tengok patung Buddha Kelantan ni. Singgah sekejap je. Okey, jangan lupa subscribe. Bye.